Hello geng-geng, hari ni aku nak buat review Jeng 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 Menu 9, beef stew, ragu di beef. Tak tahu apa sebut tu, MRE. MRE ni adalah makanan tentera, ataupun dikenali sebagai meal ready to eat lah. Maknanya makanan sedia untuk dimakan. Ok, kalau ikutkan aku beli benda ni kat Shopee, aku rasa aku beli dalam lingkungan 60 ke 70 ringgit lah macam tu. Sekejap, aku nak ambil kata sekejap. Okay, kalau ikutkan aku buat review ni sebab aku memang orang kata agak ada sifat ingin tahulah. Aku nak tahu macam mana apa tu, makanan ni rasa dia macam mana. Sebelum ni aku pernah beli yang apa tu? Sebelum ni aku pernah beli yang Rusia punya. Tapi yang Rusia punya tu dia punya rasa agak lain dan dia agak besar lah compared to yang US punya ni. Yang ni adalah daripada US, Department of Defense, United States of America. Kalau ikutkan dekat Shopee tu pun, dia bukan daripada Malaysia tau, dia daripada Philippines. Aku rasa dekat Philippines kan banyak US naval base kan. Mungkin adalah orang-orang kat sana, ataupun mungkin orang-orang awam kat sana, Filipin ke apa, dia jual dekat Malaysia lah. Aku rasa mungkin RM60 dekat sana lagi banyak lah kan, compared to peso kan. I think Filipin pakai peso. Ok, dari segi halal ke apa, kalau ikutkan itu kau kena tengok menu. Of course lah, benda ni tak dijamin halal lah. Sebab dia tak ada cakap halal, tapi benda-benda yang dimakan ni semua adalah benda-benda halal lah kan. Tapi kau kena ingat sebab dia, of course lah, US bukan negara Islam kan. So kau kena tengok menu. Aku paling takut kalau negara Perancis lah. Sebab Perancis ni dia memang, aku tengok menu dia memang ada ham, ada pork lard semua tu. Kalau Rusia pun ikut menu juga. Tapi yang ni tak adalah. Ni adalah beef. Memang beef ni orang kata obviously is lembu lah. Beef stew. Packaging US government property. Commercial resale is unlawful. Kalau ikutkan memang tak boleh jual lah. Tapi of course lah, siapa kisah kan. So aku nak jual, sorry pula, aku nak buka benda ni. Apa ni? Peel the seal. Try buka dia macam ini. Macam tak boleh buka je, tak apalah, aku guna gunting lah, apa masalah. Kalau ikutkan hari ni aku puasa sunat. So aku on the way nak berbuka ni. So aku pun try lah benda ni. So ini packaging dia. Ini packaging warna perang ni memang sangat popular lah, sangat sinonim lah. Aku tak pernah try lagi macam mana rasa daripada US. Aku pernah try resin Police Malaysia dan resin MRE Rusia. Aku tak pernah try lagi yang selain daripada tu lah. Buka-buka kau package, aku dah tahu kau dapat apa ni. Ini macam kuah beef stew. Ini beef stew. Lepas tu kau ada dapat tempat dia rebusan ni adalah apa ni, untuk letak kau punya ni beef stew. Oh, dia macam tortilla aku rasa ni. Okay. Lepas tu dapat dalam ni apa lagi kau dapat dia punya this is what, apa ni, vanilla pound cake. Oh, ni cake. Dia ada siap dia punya kalori semua berapa. Aku tak tahulah, aku ada sejenis tabiat ni, aku memang like, tak tahu, mungkin sebab aku kuat makan. So aku benda-benda army ni pun aku macam suka makan juga. Kau dapat ni apa, ni tisu. Macam tisu, tisu made in San Francisco. Tisu San Francisco bye. Macam biasa. Ini kau dapat kau punya, ini aku rasa, oh, latex free. Damn. Ini apakah benda yang aku maksud, kan kondoman. Latex free. Oh, wet wipes. Okay, tisu basahan. Aku dah fikir bukan dah. Ada ke resin army dia bagi kondom kan? Takkan lah. Creamer. Bill's Brew, dried coffee, sugar. Ini semua minuman lah. Ini apa ni, zero calorie sweetener. Ini apa, salt. Ini chewing gum. Ini chewing gum lah. Aku rasa dari segi volume makanan, Rusia tu lagi banyak lah. Nampak lagi kenyang lah aku makan tu. Aku rasa dia kadang-kadang MRE dia terbahagi pada
meal satu hari, meal sarapan atau meal setengah hari. Ni aku rasa mungkin for one day ni aku rasa. Ni apa ni? Ni adalah multigrain snack bread. Makanan snack roti. Aku rasa ini tortilla dia kot. Ui, Skittles dia, ya Allah, dah hancur dah Skittles dia. The original lime up. Ni adalah macam Smarties lah. Basically macam gula-gula je. Okay, so ini adalah dia punya peanut butter chunk. Okay, dan ini adalah dia punya beverage lemon lime. Oh, besar juga beverage dia. Okay. Dalam ni kau dapat apa lagi? Grape jelly, sudu. Oh, sudu plastik. Oh, tapi sudu dia orang padu lah. Nampak dia punya sudu tu jisim dia lain macam sikit. Macam puff sikit. Tabasco sauce pun kau dapat. Jangan main-main. Tapi bagi aku yang paling apa tu, orang Rusia punya tu memang banyak lah. Macam yang French punya tu lagi banyak. Tapi French punya tu sebab dia tak banyak lat-lat ni kan. So aku dah mula trauma. Susah nak cari sebenarnya. Tabasco sauce. Okay, yang aku tak faham ni benda ni. So basically kau kena okay, pouch ni adalah untuk kau panaskan makanan kau orang. So you remove MRE pouch and paper board sleeve from MRE, tear the top of the bag, place MRE in the pouch heater. Okay, sini. Lepas tu put the lines while holding MRE pouch heater. Pour water into the bag until it reaches between the levels of the lines. Slide heater MRE. Okay, sinilah maknanya letak air kat sini. Lepas itu weight heading under. Okay. Lepas tu, okay, so basically kau kena koyakkan lah benda ni. Ni, koyakkan benda datang ni dulu. Tear here to use bag. Oh sorry, tear here. Okay. Ni apa Sekejap ni ada benda lain pula ni. Hot beverage. Oh, yang ni untuk air panas, air minuman panas lah. Okay, tak apa. So aku tak penting, aku nak masak aku punya main meal sekarang ni. So dia ada heater kat sini. Kau kena buka benda ni. Apa ni susah sangat ni. Kena buka benda ni. Masukkan kau punya apa benda tu tadi, kau punya beef stew ni. Masukkan kat dalam. Tear the drop MRE while holding the pouch line MRE heater. Masukkan kat dalam ni. Okay, dia fit right exactly dalam ni. Okay, lepas tu kau kena letak air. Aku pergi letak air dulu lah. Oh tu lah, tak nampak sangat tadi kan. Okay, aku pergi letak air dulu. Goyang pula kamera. Tabasco sauce. Nampak dia tengah memanaskan benda ni. Aku pergi letak air sejuk lah, tapi aku tak tahu is it okay ke tak. After 10 or 15 minutes, depending on air temperature, turn the back MRE, remove and it be eaten. Nampak dia tengah mendidih tu. Nampak bubble dia. Ni agak panas. So aku biarkan benda ni dulu mendidih. Sementara dia mendidih tu, jom kita tengok benda-benda lain.
Basically aku punya cawan kuning aku. Aku rasa aku kena zoom in sikit kot. Sebab tak apa nampak. Dah mula panas. Tak berapa sharp. Zoom sikit lah. Okay. Yang ni aku buka ni adalah vanilla pound cake. Bismillahirrahmanirrahim. Dah berbuka ke belum ni? Kan tak dengar azan lagi. Susah kan nak buka kena gunting je lah. Ni isi dalam dia. Bau dia macam bau Twiggy. Kau tahu kan korang makan Twiggy gardenia tu? Yang vanilla, dia ada natang ni. Aku rasa sebab dia tak nak dia dia tak nak benda tu orang kata apa tu, berangin dekat dalam. Aku tunggu masa je azan, aku terus sampah-sampah sarap ni semua. Okay, next korang nak aku buka apa? Aku rasa beverages ni tak payah kot. Bag ni aku pakai cawan je lah. Macam terpaling perang sangat ni, tak ada bag plastik. Panas gila weh. Panas gila. Dia tak adalah panas sangat, tapi agak mendidih agak lah. Melimpah sikit. Tak apa. Okay lah, not bad. Ada kepanasan sikit. Okay, aku ada tisu. Aku ada wet wipes. Tisu ni, tisu daripada San Francisco. Tapi rasa tak ada beza pun dengan tisu Malaysia kan. Orang Malaysia kan macam, yelah, apa benda overseas kan macam terlampau teruja sangat. Wet wipes. Okay, aku nak tak sabar nak makan ni. MRE ni aku buang. Yang ni adalah roti aku rasa untuk makan dengan beef stew tu. Kan? Roti apa ni? Macam multigrain snack bread. Bau dia pun macam sikit. Macam dia macam Jacob biscuit tapi dalam keadaan keadaan biskut. Ni apa? Yang ini adalah creamer. Apa lagi makanan? Yang ni makanan dia lain. Jelly. Yang ni adalah dia punya chunky peanut butter. Ni aku rasa peanut butter macam dekat ni kot. Macam yang beli dekat Emporium tu kot. Okay, Tabasco sauce. Kalau dah ready nanti boleh mulalah. Aku tengah tunggu azan ni. So yang ini adalah yang ni kau lemon lime yang kau minum kat dalam ni. Aku rasa yang ni boleh guna air panas kot. Ini apa ni? Creamer non dairy for coffee. Yang ni adalah jelly, grape jelly. Macam apa standard grape jelly tu lah kan. Dia warna-warna ni sikit. Aku letak atas cake ni sikit kot.
Nampak menyeronokkan. Macam lama azan ni, kau tak dengar? Aduh. Skittles ni, aduh, jadi apa lah. Macam dah rosak lah. Sebab dia ada bagi tahu dekat tu, ada yang macam benda-benda lama ni, macam Skittles ni, dia kata kalau rosak tu memang expected lah, tak perlu nak complain lah. So memang dia ada benda-benda yang dah lama. Aku pun bukan nak makan sangat Skittles ni kan, sebab dah dah macam ni dah. Memang aku masak tong sampah je lah kot. Sebab tu mungkin dia jual murah sikit lah. Dia sebab ada benda-benda yang dah tak boleh nak makan kan. Cair dah, cair. Dah azan ke belum? Sekejap. Aku tengok je. Okay, dah azan. Alright, jom masak. Sedap. Sedap. Lembut. Dia punya grape anggur ni dia macam jelly. Dia macam jelly dan tak terlalu manis sangat. Oh, dia sedap kek ni. Pound cake. Skittles ni aku buang lah kot. Aku sebenarnya nak rasa dia punya benda-benda asas je. Start Skittles tu dekat mana dia dapat? Tak. Tak. Bila kau kunyah tu memang terasa lah solid dia punya cake tu. Not bad, seriously. Cake dia aku bagi solid 8 out of 10. Ni dia gel butter. Peanut butter dia, sebab aku dah lama tak makan peanut butter. Dia tak terlalu masin, just nice. Okay lah, not bad. Tapi seriously, sedap gila cake, compound cake dia. Belum makan dengan peanut butter. Ini kalau ada susu ni, sangat tipikal sarapan orang-orang Amerika lah. Campur dengan grape sikit, baru sur. Tapi seriously, grape jelly dia memang lain macam sikit.
Compound cake dia. Aku rasa ni mungkin dah quite lama lah. Mungkin dah 2 tahun. Dah cair, sekitar semua dah cair kan. Maybe around 2 tahun ke kan. Tapi dia belum lah basi lagi. Yuk. Giliran antara grape jelly, peanut butter dan compound cake vanilla. Memang sedap. Ini adalah made in the USA. Aku kena cakap orang putih apa ni. Aku memang suka try lah makanan-makanan baru. Sebab kau dah satu tahap kau dah bosan dengan makanan yang sedia ada, kau nak try benda-benda baru. So this is the way lah. Dah habis compound cake ni. Aku tak berani nak makan benda ni, tapi aku try. Compound cake dia memang delicious. Nak try dengan dia punya minuman ni. Dia bagi teh dengan coffee dengan sugar, 0 calories sweetener. Okay lah, maknanya orang US tak makan banyak. Aku rasa sebab Russian tu dia ada meal everyday tau. Aku rasa ini satu single meal. Dalam MRE Rusia tu, kau ada main food macam stew ni. Kau ada stew, kau ada rice, kau ada soup. Memang it's a meal for one day lah. Breakfast, lunch, dinner. Tapi US ni aku rasa dia bagi, aku tak rasa lah dia boleh makan sekali semua ni. Tapi dia maybe for one meal lah. Okay, yang ni yang apa, bread tadi tu kan, rasa dia macam pita bread, tapi sangat-sangat padu. Rasa dia tu memang kau rasa memang sedap juga. Not bad. Okay lah, moment of truth. Cuma packaging dia agak susah nak buka compact tu. Aku tak tahu lah, mungkin sebab dah lama kot. Okay, main food dia beef stew. Harap-harap lah keluarkan semua lah kot kan. Aku tak nak simpan-simpan dah benda ni. Dia sebab tak panaskan betul-betul tadi, so dia tak adalah macam keluar panas macam tu kan. So aku pun malas nak terlalu panas kan, susah nak makan. Aku biasa makan sushi, tak panas kan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Dagingan ni harap-harap halal. Halal lah weh, takkan tak halal pula. Nanti jangan orang kecam makanan tak halal lah apa. Makan rasuah okey, tak apa kan. Okay, ni beef stew. Mungkin sebab tak panas sangat. Kentang ni sebiji kentang dalam tin macam ayam brands kau beli tu. Beef stew dia pun tekstur beef dia pun macam dah lembut. Macam ni kan, dia macam dah lembut dah. Dia bukan macam yang macam daging yang kau beli dekat pasar masak sendiri yang macam keras tu tak. Ada tekstur, ada slight texture, tapi tak berapa ni lah. Aku try makan dengan roti ni. Aku ingat tortilla, tapi organic bread. Dia ada banyak menu. Not bad lah. Tapi
aftertaste bread tu agak strong. Tabasco sauce. Tabasco sauce dia sangat strong. Damn strong. Nak try makan dengan ni. Rare tak rare. Mana orang berbuka puasa makan MRE. MRE US pula tu. Yalah benda-benda yang rare dalam kehidupan. Not bad. Aku rasa Tabasco sauce ni dia macam dia spice up benda lah. Dia tak terasa bosan sangat. Not bad. Dia ada macam spike kan, so tak adalah terasa terlalu plain. Okay lah. Compound cake aku bagi 8/10. Roti yang organik ni aku bagi 5. Beef stew ni aku bagi 6 lah. Mungkin cara aku masak tak berapa panas kot. Tapi dia punya jisim tu nampak solid tu. Kau makan ni memang bunuh rasa beef ni. Tu aku rasa aku makan Tabasco sauce lagi sesuai. Banyak ni cun ni. Wow, rasa boleh kick. Tak. Serius. Macam korang beli yang Yos punya daging tu. Macam tu lah rasa dia. Rupanya selama ni level-level US je. Tapi dia ada banyak menu lain lah. Tapi aku lagi suka yang Rusia punya kot. Rusia punya macam lagi benda-benda taste lagi baru dan lagi banyak aku dapat. US ni macam bosan sikit. Aku rasa aku ada video yang tunjuk yang aku review Malaysia, polis Malaysia punya. Itu banyak baik aku dapat. Maggi tu memang daripada sarapan sampai dinner. Makan sampai habis kot. Ada part-part daging yang keras, tapi still bila kau makan tu, kau tahu ini memang makanan macam tin, macam proses lah. Tabasco sauce sedap. Apa lagi tu? Sabungan. Apa lagi lah? Aku sebenarnya tadi ada beli makanan Malaysia. Tapi aku try lah US ni dulu. Sudu ni aku nak simpan. Memang padu. Nampak solid plastik dia. Ada kopi dia. Nantilah aku try. So, daripada overall, aku boleh katakan dari segi packaging, semua aku rasa Rusia menang. MI Rusia lagi sedap, lagi banyak, walaupun lagi mahal sikit. Untuk menu ni, beef stew menu nombor 9. Bagi 10 aku bagi totally lah. Overall aku bagi 6 lah. Aku nak bagi 7
Aku expect lebih sebenarnya. Tapi 6-6 pun aku bagi licin juga guys. Ni nanti aku try. Aku buat sambungan lah. Aku nak pergi settlekan kerja sikit, sambung minum. Alright, bye bye.